Macam itu I pernah 2 tahun lepas kot I cakap kat bos I, aku nak accident ni, nanti aku tak tahu bila. Lepas tu bos I terkejut I accident. I macam kena pecah je, patah kaki macam tu sikit. Apa yang pecah? Kepala kau pecah? Ni ada macam kena lebam. Oh, okay, lebam lah. Sebab kesan dekat kepala kau. Aku minum air kejap. Seram cerita kau. Okay. Gila so betul lah, bila aku imagine kan, kita boleh bayangkan macam, weh, sekejap lagi ni aku kena langgar ni. Takkan aku nak biarkan diri aku dilanggar, tapi nak tak nak benda nak berlaku. Benda nak jadi. Tahu kat mana. So senang cerita lebih baik rahsia rahsia je. Lebih baik. Sebab nanti orang kata kita gila. Yelah tapi itulah yang kau cakap dengan bos kau tu, bos kau tak anggap kau gila. Dia kata kau main, dia kata aku main-main lah. Tapi bila dapat berita tu memang terkejut betul pula Minah ni cakap. Okay. Itu dia kita cakap mula aku masing lah, padahal aku tak tahu dah macam tu. Faham? Best doh. Sumpah best. Okay.